Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Jadi insya-Allah pada malam ini sempena dengan masuknya kita ke 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan, selepas selesainya 20 pertama daripada Ramadan, maka sebagaimana yang kita tahu, dia adalah hari-hari kemuncak kepada Ramadan, yang menjadi sunnah Nabi kita SAW, yang dikenali sejak daripada baginda mengenali Ramadan, menunjukkan kesungguhan yang luar biasa, sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra shadda mi'zarahu wa ayqadha ahlahu wa qama laylahu kullahu. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuknya 10 terakhir Ramadan, maka mulalah baginda mengikat kainnya. Mengikat kainnya ada dua makna lah. Yang pertamanya iaitulah kesungguhan sebenarnya. Kesungguhan macam orang kita lah, nak apa ni, bila nak merdeka tu ikat kain kemas sikit lah, dengan makna ijtihada, dengan makna dia bersungguh. Luar biasa nampak ni. Ramadan memang dia luar biasa dah kesungguhannya, tapi masuk 10 ni orang nampak dia lain kesungguhan. Ataupun dengan makna kedua, iaitulah dia tidak sentuh lagi lah isteri dia, dan juga dia mula membangunkan ataupun menggerak keluarganya, isterinya dan juga orang yang tidur rumah dia lah. Ibn Abbas pun cerita dia pun kena kejut kan. Dan juga baginda mula menghidupkan seluruh malamnya. Kalau malam-malam yang lain, baginda menghidup sebahagiannya lah, tidur sebahagiannya. Tetapi malam-malam yang terakhir ini baginda menghidupkan keseluruhan malamnya. Jadi yang kita tahunya iaitulah pada malam 10 inilah pencarian kepada satu malam yang dipanggil Lailatul Qadar, arja layali, hari malam yang lebih diharapkan. Kebetulannya Lailatul Qadar ini sesuatu yang sangat istimewa dan luar biasa dalam kelebihan Islam, kerana dialah orang kata satu-satunya kelebihan yang satu surah lengkap turun hanyalah menceritakan kelebihannya. Maka dia orang panggil fadilatul Quran, adalah fadilat yang dicatatkan sendiri oleh Al-Quran. Biasanya kita tahulah mengenai fadail ini, Islam memberi sedikit kerenganan dari segi sumbernya. Biasanya kebanyakannya hadis-hadis lah yang menceritakan kelebihan. Apatah lagi hadis-hadis yang dhaif yang tidak teruk pun diterima untuk kelebihan. Tetapi untuk Lailatul Qadar ini, dia adalah penghululah segala kelebihan, malam yang paling mulia secara mutlaknya, sebagaimana hari Arafah adalah siang yang paling mulia. Kita tahulah suatu surah dalam Al-Quran yang namanya Suratul Qadar. Jadi insya-Allah pada malam ini kita membuat sedikit semakan, semakan tahunan kita lah, selalu kita baca surah ini. Tapi untuk 10 yang terakhir ini patut benarlah kita kembali kepada surah ini dan melihat apakah kandungan Al-Quran yang menceritakan kelebihannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
Maksudnya dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kamilah yang memperturunkannya, yakni Al-Quran, di dalam malam Qadar. Apakah yang engkau tahu apa itu malam Qadar? Malam Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Turunlah pada malam itunya para malaikat dan juga Jibril dengan pengisytiharan ataupun arahan Tuhannya, membawa segala urusan. Maka sejahteralah malam itu sehinggalah munculnya matahari, munculnya fajar, waktu fajar. Jadi inilah satu surah yang menceritakan kelebihan suratul Qadar. Di mana untuk melihat kelebihan malam Qadar ini sebenarnya sebagaimana ada ahli tafsir lah, iaitulah dari segi susunannya sendiri. Di mana suratul Qadar ini dia duduk di antara suratul Alaq dengan suratul Bayyinah. Kita sebut baru ni bagaimana susunan Al-Quran ini satu susunan yang ditentukan, tauqif. Maka dia ada makna. Antara maknanya iaitulah kedudukan di antara surah dengan surah, surah sebelumnya dan surah selepasnya. Di mana suratul Qadar ini disusun selepas suratul Alaq. Suratul Alaq iaitulah surah ataupun 5 ayat pertamanya adalah ayat-ayat yang pertama yang diturunkan kepada Nabi SAW. Jadi inilah yang kita sebut bahawa bagaimana 10 yang terakhir bulan Ramadan ini, yang di mana ibadat terbesarnya iaitulah i'tikaf. Dia adalah ulang tahun lah kata, ataupun ulang ingatan kepada peristiwa wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi kita SAW. Yang mana Nabi kita SAW di hujung-hujung tahun kenabiannya adalah seorang yang suka yatakhalla. Dia suka menyendiri. Maka yatahannasu bighairi hira. Dia menyebut beribadat dengan sakibaki ajaran Ibrahim di Gua Hira. Ketika itu dia meninggalkan pergaulan dengan ramai orang lah, dengan orang ramai. Maka rupa-rupanya peristiwa itulah yang menjadi ingatan kita sepanjang tahun lah. Maka seolah-olah kita kembali ke gua lah untuk menerima sekali lagi anugerah dan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka surah ini adalah keterangan kepada apa yang dimaksudkan semestinya menjadi bacaan kita, sumber keilmuan kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 5 ayat yang pertama yang diturunkan. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Dia mencipta manusia hanyalah daripada tisan air mani. Dialah, maka bacalah, dan Tuhanmu wahai Muhammad, dia amat pemurah, yang mengajar manusia dengan pen, dan dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Di mana inilah sumber ilmu, sumber pengetahuan manusia. Yang kebetulannya inilah orang kata kemuliaan manusia berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Iaitulah apabila dia keluar daripada perut ibunya, dia mempunyai persiapan yang cukup untuk mendapat ilmu. Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Maknanya dialah yang mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu dalam keadaan tidak ada ilmu pengetahuan sedikit pun. Tiba-tiba dia jadikan untuk kamu pendengaran, penglihatan dan mata hati, tetapi jarang sekali kamu tahu mensyukurinya. Bersyukur dengan nikmat persiapan ilmu ini, pendengaran, penglihatan dan juga akal fikiran ini. Inilah orang kata iaitulah apabila kita menerima Al-Quran, membaca Al-Quran dan menerimanya sebagai ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini pun sebahagian, dan sebenarnya itulah makna fitrahnya manusia. Manusia kembali kepada fitrah. Ramadan secara keseluruhannya, malam-malam puasa di siang harinya, semuanya adalah orang kata menjana manusia ke arah kembali kepada semula jadi manusia. Iaitulah manusia yang berilmu, yang bersiap untuk menerima keilmuan yang betul, dan hadiah daripada Allah lah, anugerah lah daripadanya apabila setelah mana disempurnakan ciptaan kita,
dilengkapkan lagi dengan penurunan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini maksud sebenar daripada Ramadan lah, dan maksud sebenar daripada Lailatul Qadar. Dia sebenarnya adalah supaya kita menghargai kisah penurunan Al-Quran. Maka dia menjadi yang kata ingatan tahunan kita kepada peristiwa pertama turunnya wahyu kepada Nabi SAW. Maka kisah turun wahyu ini seolah-olah dia adalah orang kata seolah-olah itulah hujan setelah lama kemarau kontan. Maka itulah hujan rahmat. Lama dah kontannya, tanah Arab kontan, Parsi, Rom, Mesir, mana-mana tamadun-tamadun dunia pun mereka seolah-olah hilang kunci air. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya menurunkan hujannya, iaitulah hujan wahyu yang namanya. Maka inilah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun boleh juga dikatakan bahawa itulah manusia telah lama dalam kegelapan, sebagaimana yang dibayangkan dalam mimpi Nabi SAW ketika duduk di Gua Hira. Selalu Nabi kita SAW melihat dalam tidurnya seolah-olah fajar ke kuningan. Dia melihat sentiasa hari-hari malam-malam yang terakhir sebelum dia wahyu. Maka dia bayangan kepada munculnya fajar setelah lama manusia dalam kegelapan. Maka ini maksud sebenar Lailatul Qadar lah. Dia maksud sebenar daripada Lailatul Qadar, iaitulah benar-benar merayakan, meraihkan dan juga merasai anugerah Allah Subhanahu Wa Taala dengan turunnya Al-Quran. Jadi sekadar itulah untuk bahagian pertama kita melihat rahsia sebenar di sebalik peristiwa Lailatul Qadar ini. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahirabbil alamin. Ustaz, adanya pasal iktikaf. Ada saya ada terbaca macam ada syarat-syarat. Dia macam ketat juga, dia kata tak boleh macam keluar masjid tu pun untuk macam buang air, mandi itu je. Mazhab Hanafi. So dia start bilangkan sikit. Ya. Ini mazhab Hanafi dan mazhab ahli hadis sebenarnya. Mazhab ahli hadis itulah. Dan itulah etikah yang sebenar lah. Etikah Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga sikat rambut pun Nabi tak keluar. Sikat rambut. Maknanya hajat perlu juga harian lah, orang kata. Masa 10 hari ni. Sikat rambut pun Nabi tak keluar daripada tempat tidur dia, tempat masjid dia. Nabi ulur kepala dia. Isteri dia yang sikat rambut dia. Menunjukkan ketatnya disiplin etikah ni lah. Asalnya gitulah. Memang tidak keluar melainkan hajat yang terpaksa sangat. Jadi sebab itulah sehingga duduk pun di masjid, tak keluar sembahyang Jumaat, supaya tak keluar untuk sembahyang Jumaat tempat lain lah. Maka dia adalah memang gitulah asalnya. Iktikaf ni dari segi makna pun dia ambil daripada ukuf. Ukuf ni maknanya beri tumpuan sepenuhnya. Beri tumpuan sepenuhnya. Maka dia 10 hari untuk Allah sungguh. Luar biasa sebenarnya syariat iktikaf ni. Tetapi tidak luar biasa kepada umat dulu. Umat dulu memang itulah cara dia. Umat dulu sembahyang dia hanyalah di masjid. Maryam kita tahu kisah dia apabila ayah dia Imran bernazar, maka nazarnya iaitulah anak dia kena duduk di mihrab, tak keluar-keluar. Jadi itu ibadat orang dulu dan ada tempiasnya kepada kita lah sebahagian. Itulah iktikaf lah. Yang Nabi buat dulu di malam juga di 10 hari. Nabi buat dulu siang malam. Siang malam tu mazhab Hanafi kata iktikaf ni syarat dia kena puasa. Kalau tak puasa tak sah, dia kata iktikaf. Beza dengan mazhab Syafi'i kita. Mazhab Syafi'i kita paling longgar. Iktikaf sekejap pun juga iktikaf. Tapi bagus jugalah. Maknanya kita guna tu tak ada masalah, tapi jangan perlu ambil ringan lah. Jadi asal iktikaf Nabi SAW gitulah. Masuk 20 Nabi keluar masjid, Nabi masuk masjid tak keluar-keluar. Keluarnya lepas 10. Lepas 10 hari. Ada bisa. Macam mana? Dah pandai ya?